Kalau kau nak buy dalam market, kau kena cari satu pattern macam ni. Janji kau kena ada satu sideway kat sebelah dia dan juga satu pergerakan meluncur ke atas yang sangat-sangat dahsyat. So bila ada kedua-dua elemen ni, maka setup buy korang sangat solid. Jom kita tengok dalam chart. Pattern ni adalah pattern yang sama macam aku tunjuk tadi. Ada satu sideway dan juga pergerakan ke atas yang sangat-sangat besar. So bila ada bentuk macam ni, kau cepat-cepat tanda satu punca yang dapat memecahkan dan bergerak sangat dahsyat macam ni. Punca dia ada dekat sini. Kau buka je line chart dan kau akan nampak. Nampak tak tu? Inilah yang maksudku punca. So kau tanda punca ni cantik-cantik dan kau tunggu untuk dia masuk dalam kawasan punca kau. Teknik ni teknik yang zero float entry. Kau hanya perlu tunggu betul-betul dia masuk dalam zone kau dan kau entry tanpa floating. Bila kau dah entry, janganlah kau ambil 10 pip. Setup ni setup yang penuh dengan confirmation. Sekali jalan mesti pergi jauh. Kurang-kurang 100 pip. Kau nak ambil 50 pip pun tak ada masalah. Janji kau tanda macam aku tanda. Zone kau berapa je? 15 pip je. Tapi reward kau 150 pip. Itu cara macam mana kau nak grow dengan konsisten. Hujung bulan ni aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap daripada SOP, direction sampai confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah as long as kau ada SOP. Kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, opening browser and jumpa kau dalam webinar hujung bulan ni. Jangan terlambat. 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum.